Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, untuk mula ni kita buka dulu majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Sebelum kita mula, mungkin kita tunggu dulu para peserta ataupun siapa yang sahabat-sahabat semua yang akan masuk. Sebelum tu boleh saya tahu uh, yang ada dalam ni daripada mana? Uh, Ataupun boleh tulis dekat ruangan komen daripada mana? Mungkin daripada Pahang ke, daripada Selangor ke? Kalau macam kami di Terengganu sekarang. Di Terengganu. Oh, suara. Boleh dengar tak suara? Jelas ataupun kurang jelas ke? Kalau jelas boleh juga tulis. Kalau tak jelas kita boleh adjust sebelum kita mulakan sesi inspirasi duha pada hari ini, insyaAllah. Mungkin ada lagi yang nak masuk, kita tunggu dulu. Tajuk hari ini memang berkaitan dengan inspirasi suami dengan mengikut sunnah Nabi Rasulullah SAW. Tajuk yang menarik juga. Nanti kita bahaskan. Alhamdulillah. Apa orang? Boleh? Start. Okay, jelas suaranya. Alhamdulillah. Okay. Jadi ni insyaAllah kita akan teruskan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu wa man hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Alhamdulillah, pertama dan selamanya pada pagi yang penuh barakah, penuh kesyukuran pada pagi ini, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita kesempatan pada pagi ini untuk sama-sama kita mendengar ataupun kita tambah ilmu kita pada pagi ini. Dan bagi yang dalam ni mungkin kita hanya mendengar, tapi insyaAllah ilmu yang kita dapat hari ini akan ada sedikit ataupun tambahan ataupun improve diri kita, mungkin sebagai seorang suami ataupun sebagai bakal suami yang ingin mencontohi Nabi Muhammad SAW. Okay. Kalau nak sebelum tu kita cerita berkaitan dengan nikmat lah. Sebelum kita start bahaskan atau terangkan berkaitan dengan tajuk kita pada pagi ini. Pagi ini mungkin semua orang ada nikmatnya masing-masing. Mungkin nikmat dapat bekerja, nikmat dapat keluar, dapat makan ke, breakfast pagi tadi ke. Dan salah satu nikmat yang kita dapat hari ini, sepatutnya kita syukuri. Walaupun nikmat tu sedikit ataupun nikmat yang setiap hari kita dapat. Sebab
Bila kita bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, insya-Allah Allah akan tambah lagi nikmat yang kita akan dapat. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka insya-Allah Allah akan tambah dan tambah lagi nikmat. Okay. Mungkin kita akan teruskan untuk tajuk pada pagi ini. Mungkin ada yang dah baca ataupun baru tengok video tadi kan. Tajuk kita yang akan kita terangkan pada pagi ini adalah berkaitan dengan inspirasi Rasulullah SAW sebagai seorang suami. Ha. Boleh saya tahu tak, dalam ni mungkin dalam berapa orang? 5 orang, 4 orang, 4 orang. Mungkin sebab apa join hari ni? Ataupun nak tahu apa berkaitan dengan tajuk kita, ataupun sekadar nak mendengar je, boleh tulis kat ruang komen. Okay. Nak tahu tentang Rasulullah sebagai suami. Okay. Bagus. Mungkin tak tahu kan. Okay. InsyaAllah. Okay, kita boleh terangkan insyaAllah. Okay. Kita tahu kan bagaimana seorang suami ataupun perkahwinan ataupun Rasulullah SAW sendiri adalah seorang yang sangat hebat. Sebab apa? Sebab kalau tengok sirah Nabi SAW pada ketika di Mekah dahulu, sebelum Nabi SAW berkahwin, memang Nabi SAW adalah salah seorang lelaki yang ada gelaran pada ketika itu. Kalau tahu gelaran Nabi SAW adalah Al-Amin. Al-Amin, orang yang dipercayai. Dan bagaimana Nabi SAW berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah adalah disebabkan apa? Disebabkan kalau kita tahu Sayyidatina Khadijah adalah sambil masak. Oh, alhamdulillah. Saya masak. Okay. Kalau kita tengok macam mana Sayyidatina Khadijah berkahwin dengan Nabi SAW disebabkan antaranya adalah akhlak Nabi SAW. Kan kita tahu bahawa ketika di Mekah, Khadijah adalah salah seorang businesswoman ataupun orang yang kiranya ada harta. Bila orang yang ada harta ni, memang ramai orang nak kahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Tapi Sayyidatina Khadijah tolak ataupun tak kahwin dengan orang-orang ketika itu. Tapi pada satu ketika datangnya Rasulullah SAW di Mekah ketika itu, dan Sayyidatina Khadijah suka dan nak kahwin dengan Nabi SAW. Tapi hebatnya Rasulullah SAW pada ketika itu dan berkahwin dengan isteri yang pertama, iaitu Sayyidatina Khadijah. Okey. Kita tengok dah bagaimana pada ketika di Mekah dahulu, dan kita tengok pula apakah yang dimaksudkan dengan perkahwinan itu sebenarnya. Kalau kita tengok ramai orang kahwin mungkin hari ini disebabkan nak halalkan ataupun disebabkan pelbagai sebab. Tapi kalau kita tengok dalam surah yang saya baca pada awal itu, iaitu surah Ar-Rum ayat ke-21, yang mana perkahwinan ataupun tujuan seorang ataupun lelaki ataupun perempuan ini berkahwin adalah yang mana Allah Subhanahu Taala berfirman yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa ia menciptakan untuk kamu wahai kaum lelaki isteri-isteri dan jenis-jenis kamu supaya bersenang hati dan hidup bermesra, dan jadikan di antara kamu perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Dalam ayat tu yang selalu kita dengar iaitu ada 3 perkara kan. Kalau kahwin ni sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah tu apa? Sakinah tu adalah perasaan yang tenang. Bila kahwin akan rasa objektifnya adalah sakinah, mawadah. Mawadah ni adalah perasaan cinta ataupun kasih sayang. Dan yang ketiga adalah rahmah. Rahmah ni adalah belas kasihan. Itu antara perkara yang paling utama sebab kenapa seorang tu berkahwin, dan objektif yang paling tepat sekali untuk kita. Okey.
Oh, ramai yang masuk Okey. Okey, teruskan. Sebenarnya kalau nak bahaskan tentang perkahwinan panjang sikit. Tapi untuk tajuk pada hari ini kita fokuskan kepada suami kan. Okey. Mungkin setiap suami inginkan ataupun setiap isteri pun inginkan suami yang baik, ataupun setiap uh, suami inginkan isteri yang baik. Tapi kita fokuskan siapa, persoalan dia kan. Hari ini adalah siapa sebenarnya lelaki yang baik ataupun lelaki yang betul-betul bertanggungjawab sebenarnya. Okay. Kalau tengok hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Hadis tu sangat-sangat menunjukkan bahawa yang bermaksud hadis tu bermaksud sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dengan keluargamu, dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Nabi SAW nak kata kat sini adalah Nabi SAW adalah orang yang paling baik dengan keluarga. Apa yang nak katanya, kalau kita tengok kan, Nabi SAW adalah seorang pemimpin, seorang leader ataupun seorang pendakwah. Tetapi walaupun Nabi SAW ada banyak tanggungjawab ataupun perkara-perkara yang Nabi SAW sibuk di luar, tetapi di rumah adalah Nabi SAW sangat-sangat baik dengan keluarga, terutamanya dengan isteri baginda dan juga anak-anak baginda Nabi SAW. Okey, tu kalau kita tengok siapa lelaki baik tu adalah lelaki yang bertanggungjawab sebenarnya. Dan antara yang selalu orang kata kan, ataupun orang bahaskan berkaitan dengan suami ni adalah suami macam mana, ataupun suami yang ada satu perkataan atau terms tu adalah qawwam kan. Kalau kita cerita tentang qawwam ni, Allah SWT pun berfirman dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat ke-34. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Lelaki ni adalah pelindung, pemimpin bagi perempuan. Sebab apa? Sebab lelaki ni dilebihkan. Maksudnya ada kekuatan, ada sifat kepimpinan, ada kekuatan yang lebih daripada perempuan kan. Jadinya kita sebagai lelaki memang tanggungjawabnya bukan sekadar ialah kalau kahwin mesti kita nafkah dan sebagainya kan. Tetapi qawwam ni adalah, kalau kita faham maksud qawwam ni adalah lelaki yang bertanggungjawab, tanggungjawab yang dilaksanakan. Mungkin hari ni kalau cerita kan berkaitan dengan qawwam ni, ramai orang mungkin jarang untuk bahaskan ataupun tak nampak sangat kepentingan. Tapi qawwam ni kadang-kadang dah kurang dah dalam kalangan masyarakat ataupun lelaki itu sendiri. Puncanya mungkin disebabkan salah satunya lah kefahaman lah sebenarnya. Kefahaman bahawa tanggungjawab tu sangat penting. Amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Dan antara isu ataupun perkara-perkara yang ramai ataupun lelaki sendiri yang kadang-kadang tidak menjalankan amanah ataupun tanggungjawabnya sendiri disebabkan tidak faham dan sebagainya kan. Dan beberapa isu yang mungkin saya sendiri pun nampak juga dalam kalangan lelaki sendiri, mungkin yang dah berkahwin ataupun yang belum berkahwin sendiri, yang mana tidak menjalankan amanah. Salah satunya yang pernah saya buat kajian dahulu masa dengan mu'alaf. Mereka ni dapat kiranya mu'alaf ni dapat bantuan untuk buat bisnes ataupun pekerjaan dan sebagainya kan. Tapi yang uruskan semua tu adalah perempuan ataupun isteri, dan lelaki hanya tidak kata apa cakap, tak menjalankan kiranya tak tolong ataupun sibuk dengan, sebab sekarang lelaki mungkin ada yang main game kan, main game sampai kan terlupa dengan tanggungjawabnya. Jadi antara isu tu mungkin kita tengok kan, benda tu banyak berlaku sebenarnya. Cuma itulah, kita balik kepada Nabi SAW. Macam mana Nabi SAW ni di rumah kan. Kalau tengok hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW sendiri membantu isteri-isterinya di rumah. Dan apabila tibanya waktu solat, baginda akan keluar ke solat. Maksudnya tanggungjawab di rumah tu baginda bantu juga. Baginda bantu mungkin kalau sekarang ni mungkin
kita sebagai lelaki ataupun suami, kita bantu isteri mengemas rumah ataupun masak dan sebagainya kan. Kita bukan bagi semua kepada isteri yang buat kan. Tak. Tapi kita juga bantu dari segi pelbagai perkara kan. Dan dalam hadis kata, bila tiba waktu solat, baginda akan keluar untuk solat. Maksudnya, lepas dah settle tanggungjawab dengan keluarga, dengan isteri, maka baginda Nabi SAW akan keluar untuk pergi solat. Solat berjemaah. Mungkin di masjid dan sebagainya. Okay. Kalau nak faham juga kan, Qawam ni, kalau nak faham juga berkaitan Qawam ni kan, diibarat macam, kalau sekarang ni orang mungkin ramai orang buat bisnes ataupun ada, saya bagi contoh analogi kan, seorang CEO ataupun pemegang syarikat kan, dia ada amanah kan untuk tengok orang-orang di bawah. So dia akan tengok anak-anak buah dia dah buat kerja ke ataupun apa yang update hari ni kan. CEO ni akan tengok. Begitu juga seorang ayah ni, ayah akan tengok macam mana isterinya, macam mana anak-anak dia. Sebab dia tahu yang tanggungjawab tu memang besar dan dia perlu tengok. Sebab kan setiap kamu adalah pemimpin dan apa yang kamu pimpin tu pasti akan dipertanggungjawabkan. Memang berat, tapi itulah amanah Allah SWT berikan kepada seorang lelaki ataupun seorang ayah itu sendiri kan. Dan perkara yang kedua yang saya nampak, mungkin kadang-kadang dalam keluarga sendiri, ibu ataupun seorang isteri ataupun kadang-kadang lelaki ni dia terlalu bagi tanggungjawab banyak pada perempuan, pada isteri. Sebagai contoh, kalau uruskan keluarga, pasti mungkin ada tanggapan lah bagi seorang lelaki yang dikatakan kita saja. Ada soalan Okey, kalau nak cerita macam tu, dikira bagi saya, dikira Qawam juga sebab dia menjaga juga keluarganya dan dalam pada masa yang sama dia juga bekerja. Sama yang tadi mungkin kalau sekarang ni mungkin isteri kalau cakap dekat rumah mungkin over stress mungkin sebabkan nak jaga anak ataupun nak jaga makanan, minum semua dan sebagainya kan. Kadang-kadang itulah yang jadi isunya, suami ni hanya lepaskan tangan dan mungkin bagi duit kan, bagi duit dan sebagainya, yang lain semua tetap kepada isteri kan. Tu perlu perbaikilah daripada side suami sendiri kan. Itu antara yang saya nampak lah, antara pelbagai isu ataupun banyak sebenarnya isu dalam rumah tangga ni, tapi Rasulullah dia sendiri berkaitan dengan itulah, kita ni sebagai lelaki memang kena menjaga ataupun kena ada sifat Qawam tu sendiri lah. Okey, teruskan. Okey, kalau tengok bagaimana kalau di rumah kan. Kalau di rumah, Nabi SAW dengan isteri baginda kan, ada suami Qawam adalah pemimpin yang bertanggungjawab penuh melindungi, menyara dan membimbing keluarga. Betul. Itu antara perkara ataupun sifat seorang ataupun yang kita nak faham lah sebenarnya lelaki Qawam ni sebagai apa ni. Okay. So mungkin dalam ni ada juga yang bakal suami ataupun suami sendiri kan. Dalam hidup kita memang kena ada perkara betul. Kita rasa kita ni adalah lelaki yang betul-betul pelindung ataupun pemimpin dalam rumah maupun di luar dan sebagainya kan. Sebab kan dalam hidup ni, dalam kita hidup ataupun dalam kita buat sesuatu tu memang akan dipertanggungjawabkan. Dan antara perkara jugalah yang kita boleh perbaiki daripada side seorang suami sendiri ataupun bakal suami, sebab yelah kalau sebagai seorang yang lelaki kan, kalau lelaki mungkin sebelum dia kahwin dia nak isteri yang cantik ataupun isteri yang beragama. Ada hadis juga kata kan, kahwinlah yang paling terbaik adalah yang beragama. Tapi daripada side suami,
kita perlu fikir macam mana nak siapkan diri kita ataupun persediaan diri kita dari segi ilmu agama, dari segi didikan dan sebagainya, supaya apa yang kita nak bawakan dalam keluarga tu ada ada objektif yang jelas. Seperti mana dalam surah Ar-Rum tadi kan, untuk mencapai ataupun memupuk sakinah mawaddah rahmah kan. Boleh tak Ustaz jelaskan apakah maksud memimpin yang sebenar ikut gaya dan cara Rasulullah SAW? Maksud untuk memimpin lah. Okay. Kalau tengok bagaimana Rasulullah SAW memimpin keluarga ataupun gaya Rasulullah SAW sendiri lah. Antara kalau kita tengok Nabi SAW ni ada beberapa sifat lah. Kalau sifat yang seorang Nabi tu kita tahu kan ada 4. Tahu apa? 4 perkara. Sidik, manah, tabligh, fatanah. Kan? 4 sifat tu yang kita mungkin belajar daripada sekolah, mungkin daripada dulu lagi kan. 4 sifat tu kadang-kadang kita terlupa ataupun kita kadang-kadang mungkin sebagai seorang lelaki kita tak ambil apa, tak ikut lah sebenarnya. Dan yang pertama tu lah sidik kan. Sidik ni apa? Okay, sidik, jujur kan. Antara sifat Nabi SAW juga, Nabi SAW adalah seorang yang jujur kan. Seorang jujur dalam, sebagai contoh dalam sirah Nabi SAW buat bisnes. Buat bisnes, sampaikan untung yang tinggi ketika Nabi SAW buat bisnes dengan Sayyidina Khadijah kan. Antara sifat yang kita boleh contohi juga dalam kita dunia pekerjaan hari ni kan, kita sebagai seorang pekerja ataupun bisnes, mungkin dalamnya ada buat bisnes ke, businessman ke dan sebagainya kan. Antara sifat yang Nabi SAW yang kita contohi adalah kejujuran. Jujur tu sangat-sangat mahal sebenarnya. Sebab kadang-kadang seorang lelaki pun kadang-kadang dia lupa untuk berkata benar. Berkata benar berkaitan dengan, mungkin kadang-kadang kita cakap perkara yang salah ke, tipu ke dan sebagainya kan. Maka kita pimpin keluarga kita dengan jujur. Dan kadang-kadang ada satu lagi isu lah saya nampak kan dalam kalangan mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu kan, dalam kalangan keluarga kan ada ni yang saya nampak. Kadang-kadang keluarga tu ayah sendiri nampak anak keluar ataupun buat perkara-perkara contoh maksiat dan sebagainya kan, tapi seorang ayah ni tak tegur. Sebab ada saya pernah jumpa kan, yang mak ayah dia benarkan je anak dia keluar, lelaki dengan perempuan. Sebenarnya kita tahu kan, kalau walaupun dah bertunang dan sebagainya, tapi perkara tu sebenarnya tak boleh lagi keluar. Tapi mak ayah dan sekarang mungkin benda tu nampak macam normal. Tapi tanggungjawab lah kalau kita tengok tanggungjawab seorang ayah ni, dia perlu tegur. Didikan, yelah, kalau kita ambil sambil lewa mungkin tak nampak, tapi bila insyaAllah kalau kita ada sifat qawam ataupun kesedaran untuk menegur, dari situ lah kita akan bina keluarga tu, keluarga yang insyaAllah akan menuju ke syurga kan. Sebab tujuan kita dalam keluarga ni bukan tujuan kita sebagai seorang lelaki. Memang kita nak pimpin keluarga kita bukan sekadar untuk, yelah, dalam dunia ni kita nak happy sama-sama, bahagia dan sebagainya. Tapi yang paling bahagia sekali adalah bila sama-sama dapat masuk syurga kan. Okay, untuk seterusnya mungkin yang terakhir saya akan bagi 5 perkara berkaitan dengan qawam ni sebenarnya. Mungkin para suami ataupun bakal suami ke, mungkin boleh tulis ke dan sebagainya untuk tengok balik dan sebagainya, untuk perbaiki. Yang pertama, qawam ni, yang pertama saya ambil formula 5P lah. 5P. P yang pertama apa? P yang pertama adalah provide. Provide ni kita faham sebagai seorang lelaki kita kena provide nafkah. Kalau yang dah kahwin, provide. Kalau yang belum kahwin lagi, kita dah cuba dah untuk letak ataupun kita cuba untuk tulis dah apa yang kita nak capai, apa yang kita nak dapat, masa berkahwin nanti.
dan sebagainya kan. Kita tulis dah sebagainya, provide apa sebagainya kan. Okay. Yang kedua adalah protect. Protect. Yang kedua protect. Protect ni adalah lindungi. Lindungi. Lindungi keluarga kita. Seperti mana kalau kita tengok dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Tahrim ayat ke-6. Nanti boleh tengok juga dalam Al-Quran. Allah berfirman kan, wahai orang-orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada azab api neraka. Ayat tu sangat-sangat deep lah kalau kita tadabbur ataupun kita baca kan. Ayat tu memang khas untuk seorang lelaki ataupun orang yang bertanggungjawab ni. Adalah dia kena jaga keluarga dia. First sekali adalah jaga diri kita dulu. Jaga diri kita daripada perkara-perkara yang mungkin melalaikan, daripada perkara-perkara yang mungkin menyebabkan kita buat perkara-perkara yang maksiat dan sebagainya kan. Dan kemudiannya tanggungjawab kita jaga ahli keluarga. Itu yang paling besar sekali lah. Sebab didikan anak-anak ni yang mungkin dah berkahwin kan, anak-anak ni bermula daripada rumah. Anak-anak ibarat kain putih dan ibu bapa lah yang mencorakkannya. Jadinya seorang ayah ni dia jadi macam ikon ataupun role model lah pada anak-anak kan. Kalau kita masuk bahaskan tentang anak-anak kan, anak-anak akan pandang seorang ayah ni karakter ayah ni macam mana. Walaupun kadang-kadang kita tahu kan dalam situasi semasa ni ada je keluarga ataupun mak ayah yang mungkin tak selalu ada di rumah, ataupun ayah yang kerja kadang-kadang balik, kadang-kadang tak balik kan. Mungkin ada yang kerja pilot ke, ada yang kerja kapal kan dan sebagainya. Kadang-kadang tak balik. Tapi once dia seorang ayah tu ada kat rumah, ayah tu menunjukkan ataupun rasa ada keberadaan seorang ayah tu. Sebab apa? Sebab karakter seorang ayah tu lah. Ayah tu ikut apa tanggungjawab dan sebagainya, bertanggungjawab dan berikan didikan. Kadang-kadang seorang, kalau dalam family lah sendiri kan, family kan macam saya, mungkin sedikit kongsian lah. Kalau ada masa kan, macam kadang-kadang kita jarang balik ke rumah kan. Tapi bila once ada kat rumah ni, kita yang paling best sekali adalah bila mana kita dapat solat berjemaah. Solat berjemaah di rumah bersama ahli keluarga. Mungkin kita jarang buat kan. Tapi bila seorang lelaki tu jadi imam dan kemudiannya ada keluarga yang ikut, maka dari situlah kita dapat pupuk sifat, dan anak-anak pun ikut kan. Daripada situlah kita dapat ajar anak-anak dengan cara yang teladan, suri teladan yang baik kan. Antaranya yang boleh buat dekat rumah, solat berjemaah. Kemudian mungkin lepas solat jemaah, buat taklim sedikit je. Taklim ni mungkin kita baca hadis ataupun baca hadis-hadis yang boleh kita amalkan di rumah dan sebagainya kan. Dari situlah kita pupuk diri kita dan anak-anak kita ataupun isteri kita sendiri kan, dengan ajaran ataupun perkara-perkara yang kebaikan. Okey, yang kedua protect. Teruskan dari yang 5P. Yang pertama tadi provide, yang kedua protect, yang ketiga present. Present mesti tadi juga. Present ni kita rasa seorang ayah ni hadir dalam hidup, ataupun bila balik rumah, ayah ni rasa macam tempat untuk kita berborak ataupun kita bertanya pun. Seorang ayah ni dapat kita ikut apa yang dia buat. Kalau tengok dalam sirah Nabi Ibrahim AS meninggalkan siapa? Siti Hajar dengan anaknya di tempat yang kiranya tempat yang tandus kan pagi itu, yang kering sebabkan nak pergi kan, ada tujuan lain. Tapi bila once Nabi Ibrahim AS berada dengan anaknya siapa? Nabi Ismail. Nabi Ismail kan, anaknya ada rasa keberadaan seorang ayah tu. Dan sifat Nabi Ibrahim AS yang menunjukkan bahawa salah seorang suami ataupun pemimpin ni ada sifat yang boleh korang contohi ya. Okay. Yang keempat adalah participate. Participate ni terlibat dengan keluarga. Maksudnya seorang suami ni dia
uh, menjalankan tanggungjawab dia. Menjalankan tanggungjawab dia di rumah, ataupun kalau dari segi uh, antaranya dari segi emosi, menjaga emosi isteri, ataupun menjaga nafkah yang, ya, yang wajib dan sebagainya kan. Dan uh, dan yang terakhir adalah priority. Okay. Letakkan priority lah. Priority yang paling utama sebagai seorang ayah kan. Kadang-kadang kita sibuk kan. Ya, sebab semua orang ada sibuk dengan kerja dan sebagainya. Tapi kita kena letakkan priority apa yang penting, apa yang tak penting kan. Ha, jadinya kalau ada 5 tadi ya. Okay. Ada 5. Kita boleh, siapa yang tulis ke apa tadi kan, yang kaitan dengan Qawam 5P tadi, boleh tulis kat ruangan komen. Mungkin ada yang nak tengok balik kan. So benda tu saya rasa penting juga untuk kita sebagai seorang lelaki ataupun sebagai seorang suami, untuk kita buat dan amalkan. Okay. Alright. Hmm. Okay. So uh, kita tak nak bahas panjang sangat kot kaitan dengan ni. Mungkin uh, kita buka kot soalan-soalan yang mungkin sahabat-sahabat ataupun tuan-tuan nak tanya ke, yang mana saya boleh jawab, ataupun uh, yang tuan-tuan nak tahu, insyaAllah kita akan jawab. Sementara kalau ada soalan ke, boleh tulis kat ruangan komen, ataupun ada pandangan ke, ataupun masalah dalam family ke. Sebab kadang kita ya, setiap orang ada ujian ni masing-masing kan. Kalau tengok ujian, setiap orang pasti ada ujian. Tapi kita tengoklah ujian ni macam mana kan. Allah kata kan dalam surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang tu melainkan dengan kemampuan dia. Dalam keluarga mungkin ujian daripada kewangan ke, ataupun ujian pada anak-anak ke kan. Kita nampak lah setiap manusia ni ataupun keluarga kita sendiri kan. Kadang ujian tu memang ada, tapi sebagai lelaki ni memang dia kena fikirkan macam mana nak solusi lah, nak cari solusi daripada segala permasalahan ni. Okay. Bagaimanakah seorang lelaki boleh membina ciri qawam sebelum melangkah ke alam perkahwinan? Cara untuk bina ciri. Okay. Kalau tengok tadi, saya share 5P tadi kan. Jadinya memang sebelum kahwin ni banyak perkara yang perlu kita fikirkan lah sebenarnya. Bukan, memang kahwin ni kita nak mawadah, sakinah mawadah rahmah kan, kita nak happy. Ya, kahwin ni memang seronok, tapi sebagai lelaki memang kita kena fikir tentang tanggungjawab dan amanah tu. Bagaimana nak ukur ciri qawam tu adalah, yang pertama, sebagai seorang lelaki kita kena faham atau belajar ilmu agama lah. Tu yang paling penting sebenarnya. Belajar ilmu agama, belajar betulkan solat ke, belajar baca Al-Quran ke. Dan sebab apa? Sebab didikan tu macam saya kata tadi, didikan tu mula daripada rumah. Memang kita hantar anak-anak pergi sekolah kan, belajar, tapi cikgu kat sekolah tak boleh fokus kepada seorang-seorang tau. Tapi di rumah lah ibu bapa yang mengajar, membentuk anak-anak tu daripada kecil kan. Daripada solat ni macam mana, puasa, tutup aurat dan sebagainya kan. Yang pertama berkaitan dengan ilmu agama. Yang kedua, antara yang saya nampak penting juga adalah macam mana nak uruskan kewangan dan sebagainya. Dan yang ketiga,
uh, ni pun penting juga dalam dalam menghadapi masalah kan. Ilmu untuk macam mana nak kawal emosi lah sebenarnya. Emosi. Lelaki pun kena kawal emosi. Bagi isteri pun sama juga. Kena belajar macam mana kita menghadapi masalah. Sebab ujian-ujian yang mungkin kita akan hadapi mungkin lagi berat dan sebagainya kan. Jadi kita kena belajar juga sebelum kahwin kan. Okey, ada soalan lagi? Betul ke ada hadis Nabi suruh jadi yang baik terhadap keluarganya? Kalau macam yang saya baca tadi memang ada khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang tu hadis yang Nabi SAW uh, sabdakan. Hadis tu memang untuk kita jadi baik dengan ahli keluarga. Uh, Doa untuk isteri amalkan untuk suami menjadi qawwam. InsyaAllah doa. Doa yang spesifik tu saya tak jumpa lagi. Tapi mungkin boleh doa dalam bahasa Melayu. Sebab doa ni kan, doa ni memang uh, InsyaAllah bila kita doa tu Allah akan mustajabkan. Dan doa yang paling special, yang paling bagus lah bila kita doa dengan hati kita. Maksudnya doa yang kita faham. Walaupun memang betul kita kena baca doa bahasa Arab dan sebagainya. Dan antara doa yang mungkin boleh baca juga kan dalam lepas solat ke ataupun waktu-waktu yang mustajab ke kan. Kalau mungkin ada yang bangun tahajud ke, antara waktu special yang doanya ibarat panah yang tepat. Jadinya mungkin boleh doa bahasa Melayu lah. Ya Allah, Ya Rahman Ya Rahim, jadikanlah suami aku ni suami yang qawam, yang bertanggungjawab, yang melaksanakan amanah, yang melaksanakan tanggungjawab dengan baik. Doa bahasa Melayu pun boleh juga. Dari konteks ibu, apa yang kita perlu start dulu untuk lead anak menjadi qawam? InsyaAllah konteks ibu kan. Okay. Sebagai ibu kan, sebab anak-anak ni yelah, kita mungkin kita nak bentuk kan seorang anak tu jadi qawam kan. Memang sebab saya pun tak kiranya tak ada pengalaman lagi. Sebab tak ada pengalaman yang betul-betul didik seorang anak tu. Tapi apa yang saya mungkin boleh bagi cadangan, mungkin nanti boleh baca lagi kan dengan daripada pandangan ulama ataupun orang-orang yang lebih arif kan berkaitan ni. Bagaimana suami korang mengendalikan situasi bila soalan yang agak mencabar juga sebenarnya. Bagaimana suami korang mengendalikan situasi apabila berlaku perbezaan pendapat dengan isteri? InsyaAllah. Okay. Dalam hubungan keluarga kan, dalam hubungan keluarga memang bila berkahwin ni kita akan ada perbezaan pendapat dan sebagainya kan. Tetapi kita kena uruskan dengan baik sebenarnya. Okay, saya cerita side sebelum kahwin dulu. Sebelum berkahwin dulu, kita tahu dalam Islam ada konsepnya ta'aruf. Ta'aruf ni apa? Berkenalan. Berkenalan sebelum kita berkahwin. Berkenalan tu bukan sekadar kita kenal secara ringkas, perkara yang biasa je. Tapi secara mendalam. Yang paling bagus sekali bila kita tahu kan apa yang nak capai ke, apa yang nakkan dalam perkahwinan ni dan sebagainya. Daripada situ lah kita dapat faham seorang suami, isteri ni macam mana, suami ni macam mana. Dan okay, tu side sebelum berkahwin, kita ta'aruf, kita kenal dulu. Selepas berkahwin, memang tak dinafikan pasti akan ada ujian. Setiap orang pasti akan ada ujian kan. Setiap keluarga pasti akan ada ujian yang memang berat ataupun terkadang tak jangka kan. Daripada situlah sebagai seorang lelaki ataupun suami yang qawam ni, nak jawab soalan tu tadi, jika berlaku perbezaan pendapat, kita kena tenangkan diri dahulu. Tenangkan diri dulu. Kemudian bila dah tenang, baru kita berbincang. Musyawarah. Musyawarah ataupun berbincang dalam bahasa Melayu dia. Berbincang berkaitan dengan masalah tu. Yang pertama step mungkin
boleh amalkan juga kan. Kita tenangkan diri, kita istighfar dahulu kan. Kalau ada beza pendapat, kemudian barulah berbincang berkaitan masalah yang berlaku kan. Uh, Berbincang dengan cara yang baik, dengan hikmah kan. Supaya kita dapat jumpa titik untuk mencari jalan keluar daripada segala permasalahan itu kan. Allah SWT berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Di mana barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan keluarkannya daripada segala jalan kesusahan. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Maka kita selepas kita berbincang dan sebagainya, kita minta kepada Allah SWT berikan kita petunjuk, hidayah. Hidayah ni antara perkara yang mahal sebenarnya. Hidayah, iman. Bila kita tak tahu benda tu betul ke salah kan, kita minta kepada Allah. Minta kepada Allah supaya lembutkan hati. Kalau bagi isteri kan, lembutkan hati suami dan sebagainya kan. Macam dalam doa ni. Doa dengan sebut Asmaul Husna pun best tahu. Contoh nak suami yang baik. Betul, gunakan Asmaul Husna. Seperti apa? Kalau doa ni contoh nak suami yang baik, ya Allah yang maha baik, jadikanlah suami aku sekian-sekian, ya Allah ya Latif, ya Latif yang maha lembut kan. Kita gunakan Asmaul Husna, nama-nama Allah. Masya Allah, terima kasih atas ilmunya sama-sama. Okay. Bagaimana seorang isteri nak nasihat kepada suami untuk menjadi suami yang qawam kalau dari pihak suami sendiri tiada usaha? Betul juga. Sebenarnya daripada side isteri pun memang kalau suami sendiri tiada usaha untuk jadi qawam kan, memang sebenarnya suami itu sendiri perlu ada usaha untuk jadi qawam ataupun nak berubah ke arah kebaikan. Sebab firman Allah SWT kan, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga suatu kaum itu mengubah nasib mereka sendiri. Memang kena ada kesedaran daripada side suami. Kalau tak ada kesedaran memang agak susah. Tetapi apa yang kita boleh usahakan lah bagi seorang isteri kan, kita cuba juga nasihat dengan cara baik, ataupun kita cuba juga mungkin yang paling powerful lah yang boleh kita buat adalah doa. Dan nasihat, kalau nasihat tu dah tak boleh dengar ataupun tak boleh ikut, doa ataupun jumpa dengan orang-orang yang tepat lah. Contoh kalau dari segi ni, kalau masalah berat kan, masalah berat dalam keluarga kan, jumpa kaunseling ke dan sebagainya kan. Kadang-kadang kita jumpa kaunseling ni bukan sebab kita dengan ada rasa malu lah sebenarnya. Kadang-kadang kita nak jumpa orang yang tepat, orang yang lebih arif ni untuk kita selesaikan masalah dan sebagainya kan, untuk cari jalan keluar. Saya tak pasti yang jawab ke tak soalan tu, tapi itu ada daripada side saya. Mungkin boleh juga belajar itu atau salah, betul atau salah tanggungjawab memberi nafkah tetap wajib ke atas suami walaupun isteri bekerja. Ini berkaitan hukum. Okay. Berkaitan hukum ni memang tanggungjawab suami juga. Tanggungjawab suami untuk memberi nafkah walaupun isteri bekerja. Tapi kalau isteri nak bantu suami ataupun berikan duit, tak apa. Tapi suami ni lebih baik lah sebenarnya, suami yang provide. Yang tadi kan, kawan tadi 5 P tadi kan, salah satu yang provide. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Minta maaf Ustaz, saya minta izin sekejap. Okay, part yang nasihat suami tu, saya ada masuklah juga kelas taklim kan. Okay, lepas tu berdasarkan kelas tu, dia macam ini. Kalau suami ni, dia adalah pemimpin. Dia memang sifat dia sangat tinggi tau. Dia punya kedudukan. Jadi kita sebagai isteri, kalau kita nak menasihati suami tu, dia macam kena ada cara lah. Kalau kita macam main langgar je, kalau suami tu boleh terima tak apa. Tapi biasanya bila lelaki dah jadi suami ni, dia punya martabat ni dia tinggi sikit. Dia macam hebat sikit macam tu daripada isteri. Jadi nasihat, kalau kita nak nasihat secara direct tu,
mungkin sukar kan, lagi-lagi bila kita dah dalam alam perkahwinan yang agak lama, jadi kadang-kadang ada perkara tu kita susah sikit untuk kita cakap dengan suami. Jadi apa yang kita boleh buat, macam Ustaz kata, doa. Doa is very powerful. Okay, saya bagi satu contoh doa yang saya buat dan it works for me. Okay, ada sekali tu saya tengah basuh pinggan tau. Basuh pinggan, lepas tu ni isteri mesti biasa lalui situasi ni. Tengah basuh pinggan, anak nangis, lepas tu dengan lauk kat dapur, dengan tiba-tiba anak lain makan bersepah. Kita jadi macam tak tahu nak buat mana satu dulu. Okay, lepas tu tiba-tiba suami keluar, suami ambil anak kan. Lepas tu saya cakap, yang anak tu berak macam tu. Tapi mungkin suami time tu tengah busy fikir kerja, jadi dia macam diam je tau. Mungkin dia mengharapkan untuk kita lah tukar. Sebab sepatutnya macam dia keluar bekerja contoh kan. Jadi urusan rumah mungkin isteri pula yang ambil part. Maksudnya kita sama-sama lah macam tu. Okay, tapi time tu macam kita pula dah serabut kan. Jadi macam mana nak kata, dah macam ya Allah Tuhanku kan, rasa nak marah ni. Tapi takkan kita nak derhaka kat suami. Jadi apa saya buat, saya doa. Saya guna Asmaul Husna tu, macam ya Allah ya Latif kan, ya Allah yang maha lemah lembut. Kau lembutkanlah hati suamiku. Sebab aku rasa macam dia tak cukup tangan dah ni. Macam tu. Ya Allah, kau pemudahkanlah urusanku. Ya Allah, kau gerakkanlah hati suamiku untuk buat macam ni. Macam tu contoh Ya Allah, kau gerakkanlah hati suamiku untuk tolong aku tukar pamper anak. Sekecil-kecil itu sebab Allah sangat sukakan untuk kita memohon kepada Allah walaupun secubit garam ke Ustaz? Apa Ustaz ayat tu? Oh. Ada satu tu. Macam Allah sangat suka kita meminta walaupun kita nak minta garam. Faham tak? Sekecil-kecil itu. Jadi apa lagi yang benda-benda besar yang kita tengah hadapi, emosi kita. Jadi kita doa je dekat Allah. Dan Alhamdulillah tak sampai 5 minit saya doa benda tu. Memang suami saya letak anak saya tukar pampers anak. Nak katanya tapi dengan syarat kena yakin. Kena yakin pada Tuhan. Bila kita doa, kita kena letakkan keyakinan kita 100%. Kalau kita rasa macam bebannya kehidupan kita ni, kita kena lepaskan beban tu kepada Allah. Maksudnya doa, insya-Allah Allah akan makbulkan. Wallahualam. Ya, terima kasih saudari Farah Izzati. InsyaAllah perkongsian yang sangat bagus lah. Bermakna boleh kita ambil pengajaran dalam kehidupan kita kan, sebagai seorang ibu dan sebagainya. The powerful of doa kan. Memang doa ni sangat-sangat penting dan sangat best lah bila kita amalkan dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah kan. Kita amalkan juga doa. Dan macam cerita tadi kata, boleh dalam keadaan yang kita sangka-sangka kan, Allah gerakkan hati suami untuk bantu isteri kan. Kadang-kadang kita lupa tak berdoa, ataupun kita kadang-kadang terlupa. Kalau kita dalam masalah kan, ada masalah, kadang-kadang kita stres sampai kan kita lupa nak doa ataupun nak solat dan sebagainya kan. Jadi dekat situ kita jumpa petunjuk sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih. Okey, mungkin ada nak tambah lagi sikit sebelum kita tutup, ataupun ada nak tanya terakhir ke? Okay. Kalau tak ada, saya buat kesimpulan lah apa yang saya kongsikan sedikit ilmu pada hari ini kan. Mungkin lagi ramai lagi orang yang lebih pandai, lebih arif kan berkaitan dengan hubungan kekeluargaan ataupun inspirasi kita Nabi Muhammad SAW kan. Cuma apa yang saya dapat simpulkan adalah daripada awal tadi yang kita tahu kan, berkaitan dengan tujuan perkahwinan untuk sakinah, mawaddah, rahmah, kemudian macam mana nak contohi sifat Nabi SAW dan situasi yang berlaku sekarang ni, antaranya yang banyak berlaku kan. Jadi ataupun masalah-masalah yang berlaku kan. Dan yang terakhir tu adalah berkaitan dengan yang saudari Farah Izzati share tadi kan. Itu pun sangat-sangat bagus, bermanfaat untuk kita gunakan doa dan selitkan juga sebelum doa tu kita gunakan Asmaul Husna kan. Ya Latif, Ya Barik yang maha merancang kan. Dan kita gunakan doa-doa tu sebab doa tu walaupun ada orang fikir kan, doa hari ni tapi kenapa Allah tak tunaikan lagi doa tu. Kadang-kadang Allah nak bagi waktu yang lain. Contoh kalau sebagai seorang yang belum berkahwin kan, nak minta kahwin, nak kahwin sekian-sekian, tapi Allah tak bagi lagi, mungkin belum lagi masanya, ataupun yang dah berkahwin ada ujian ataupun perkara-perkara yang kita doa dah
nak suruh nakkan suami yang baik ataupun suami berubah ke arah yang lebih baik, jadi qawwam kan, tapi suami masih lagi dalam keadaan macam tu, kita teruskan berdoa, kita yakin pada Allah SWT, Allah akan bagi ataupun Allah akan gunakan, Allah akan makbulkan doa tu dalam masa yang mungkin kita tak tahu, mungkin esok, mungkin lusa, tapi kita yakin pada Allah SWT. Okay, mungkin setakat itu saja perkongsian saya pada pagi ini berkaitan dengan inspirasi daripada Nabi Muhammad SAW kan. Jadi sebelum kita tutup, mungkin kita doa dulu, insyaAllah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyatan fil 'ain wa barakatan fi rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ولا طاعتك. اللهم يسر ولا تؤسر وبالتمم بالخير. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Kau berikanlah petunjuk kepada kami, Ya Allah. Kau berikanlah hidayah kepada kami, Ya Allah. Ya Allah yang maha bolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu dan ketaatan kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, buat bakal suami, Kau berikanlah kami kekuatan untuk menjadi seorang lelaki yang qawwam, seorang lelaki yang bertanggungjawab, dan buat bakal isteri dan sebagainya. Ya Allah, Kau berikanlah kami kekuatan untuk mendapatkan suami yang baik dan bertanggungjawab, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dalam keluarga kami, Ya Allah, mungkin ada yang menghadapi ujian, cabaran dan sebagainya. Ya Allah, Kau berikanlah jalan keluar, Ya Allah. Kaulah yang maha memberikan petunjuk, Ya Allah. Kau berikanlah petunjuk pada kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bimbinglah kami, keluarga kami dan anak-anak kami serta semua umat Islam, Ya Allah, ke arah kebenaran kepadamu, Ya Allah. Kau hiasilah diri kami dengan akhlak, dengan mencontohi akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk semua yang join, yang datang